Makan, makan. Alhamdulillah. Alamak. Daftar. Bagus. Okey, petang-petang selamat petang. Kembali lagi bersama aku dalam channel Alif Fishing. Tiba. Okey, sekarang dah 5.30, 5.24. Okey, so setelah berapa lama tak meruan, sekarang ni 16 Syawal. Hari ni 16 Syawal baru aku nak pergi mancing. Dah sebulan, 2 bulan lah, 2 bulan. Last kita pergi hari tu seminggu sebelum, 2-3 hari jugalah sebelum puasa kan. Okay, sorry ni aku nak pakai soft rock, aku cat jugalah. Ni ringan sikit. Ni lah, puas hati pakai yang ni. Okay, let's go. Kita memburu. Lama dah tak rasa aruan punya ni, aruan punya apa, letup ni. Last aku pergi mancing hari tu pun kat Johor, kat Mersing. Ni baru nak pergi balik. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Tengok ada yang sambar tak. Ui, besarnya. Tu besar, tu besar. Makan, makan. Strike guys, strike guys. Size guys, size. Size guys. Alhamdulillah. Size guys. Motor masih hidup. Itu dia. Kenangan terindah. Alhamdulillah. Strike juga akhirnya. Tadi 5.24, ni 5.33. Tak sampai 10 minit kita mancing. Kita baling spot-spot yang ada. Ni dia. Lama tak kena saiz gini guys. Saiz gini nampak. Orang kata rempit nak ke ni lah. Ngam-ngam cunnya. Puas hati. Okay, ni dia soft rock Laco Jet. Mencakuk guys. Telan cantik punya. Ini yang nyambur-nyambur tadi ni. Ini yang nyambur-nyambur tadi. Jadi korang boleh tengok. Puas hati. Okay, kita buka dia. Pakai pelayar guys. Takut cedera ni. Gigi ruan ni tajam. Okay dah, settle. Kita release dia balik. Kita releasekan dia. Kita release dekat sini, tempat kita dapat dia tadi. Okay, bye bye. Semoga menjadi haruan yang lebih besar. Dan jangan lupa makan umpan. Okay, beres. Yang penting tak kumpau.
Aduh, ni kalau lucut ni. Alhamdulillah, ikan keluar. Ikan kedua guys. Pun motor masih hidup. Boleh tahan. Rempit juga kiranya. Kat belah-belah Selangor dia rempit lah macam ni. Kalau mungkin negeri-negeri lain curut kan. Alamak, oh memang tak ada mata. Nasib baik arwah ni memang tak ada mata guys. Ni bukan salah aku Arwah ni memang dah tak ada mata. Entah ini arwah ni aku lepaskan dulu yang besar-besar ni tu. Pernah sekali dua aku kat sini lepaskan arwah. Iyalah kan. Dah besar dah. Nampak tak? Kelestarian sport kena jaga. Itulah maksud dia kelestarian sport. Alamak, ni kalau kena mata ni habis lah. Ni kalau kena mata juga ni habis lah. Salah aku sembat semua kena mata. Orang yang sembat cantik je, cun-cun je. Sampai aku sembat mata shoot. Aduh, buta ni. Buta. Aku rasa buta ni. Buta. Buta bawa balik. Buta. Dua-dua buta. Habis lah. Ni bagi orang lah. Bagi orang yang accident. Aduh. Tak apalah. Mungkin kau dah lama sangat tak ada mata satu. Jadi depan kau dah kehilangan dua-dua mata. Kau confirm tak. Bukan terkonfirm tak hidup. Kau akan terseksa hidup kau. Dah dua-dua mata tak ada. Satu aku buat. Tantah dua-dua aku buat. So kesimpulan dekat sini guys. Haruan yang dah tak ada mata, jangan release. Nampak ni dia susah nak cari makan. Macam ni dah buta. Memang dia confirm tak boleh cari makan dah. Bukan tak boleh cari makan, boleh je, rezeki Allah punya, betul. Tapi kita macam menyeksa dia lah. So kat sini plastik pun tak bawa. Alhamdulillah. Kita pun kena carilah apa-apa sesuatu. Ni lah bila main casting ni macam ni lah. Bila main air tawar, casting air tawar, time tak nak tapau, dia dapat. Time nak tapau, kosong. Rezeki. Tak apalah, letak dalam bakul je lah. Balikkan tembak water jet je. Dah lah. Itu macam saiz tu. Dia terkejut tu. Wih. Besarnya. Baling tak nak makan. Keli ni.
Alamak. Saat kita berpisah. Hui. Kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktuku kecup keningmu. Perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Okay guys, tu je untuk hari ni. Tamat dah sudah sesi mancing kita. Sekarang dah 7.11. Aku nak siap-siap sembahyang maghrib, nak raya rumah tunang aku. Okay, so selamat Hari Raya Mak Zainuddin. Dah 2 strike hari ni. Mantap. Jumpa lagi di video yang akan datang.